Harapan Ibu Allahyarham Zain Rayyan Abdul Matin untuk pulang ke pangkuan keluarga tidak kesampaian apabila Mahkamah Tinggi pada Selasa menolak permohonannya untuk menangguhkan hukuman penjara selama 5 tahun kerana mengabaikan kanak-kanak autisme itu pada 2 tahun lalu. Hakim, Datuk Aslam Zainuddin tidak menerima rayuan Ismanira Abdul Manaf selaku perayu supaya dilepaskan sementara sehingga rayuan terhadap sabitan dan hukuman kes berkenaan didengar. Setelah meneliti afidavit pemohon dan responden, juga hujahan bertulis kedua-dua pihak termasuk mendengar hujahan lisan, Mahkamah membuat keputusan bahawa permohonan untuk penangguhan hukuman ditolak. Mahkamah mendapati tiada keadaan khas atau istimewa untuk membenarkannya, kata Hakim. Mendengar keputusan itu, Ismanira yang memakai pelitup muka menundukkan kepala malas suami, Zaim Ikhwan Zahari dan keluarganya kelihatan kecewa. Pendakwaan selaku responden diwakili Timbalan Pendakwa Raya, Muhammad Izam Ali dan Ahmad Iqbal Azman sementara perayu diwakili Peguam-Peguam, Harish Mahadevan, Ramzani Idris dan Lavanish Harish.